Sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi tu menega dah. Sehingga Siti Khadijah radhiyallahu anha tengok juru sungguh budak nama Muhammad ni. Bitih 5 sen dah ambil. Nah. Taruh situ-situlah. Kalau banyak tu lah. Zaman kecil tu orang panggil Al-Amin dah. Maknanya juru sangat. Sangat-sangat dipercayai. Tengok pemimpin dunia hari ni. Ada tak masa kecil orang panggil Al-Amin? Mala'un orang panggil. Faham tak? Bila naik menjawab jawatan lagi pula dah. Apabila tidak ada iman dan takwa di dalam hati. Jual beli tak ada salah. Jangan siapa jual beli tu heret kita dalam api neraka. Jangan siapa kedai tu menyebabkan toke jadi bodoh siapa kemampu. Orang duduk mengajar, dia duduk ngadak mi goreng. Orang duduk mengajar fardu ain, duduk ngadak roti canai. Orang duduk mengajar akidah, nak betul akidah biar selamat akidah kekal dalam syurga tak masuk neraka. Dia duduk ngadak dengan kuih di tengah garik. Tutuplah kejap. Mungkin Mekah tu kedai mah tu mah besar-besar peha. Bukan besar-besar keliki macam kedai mah sekarang tu cukar. Besar-besar pala lutut mah. Faham tak? Tokek-tokek Arab Mekah, tokek-tokek minyak dah beli main mah gitu. Macam kita. Mah cicing 2 mah dak main dinung. Minta mah 8 kilo. Dia main kilo dinung. Bila orang bang tinggal pada kedai dak tutup pun. Faham? Gi garik tu, balik dak balik isa sekarang baru selesai. Terawih. Tutup dah ada kedam untung jota-jota. Ni dah di sana. Dah tutup garik. Allahu akbar. Khapa. Apa? Nampak aku anda. Ambil tepung sekut tak kepala jeru. Bot telur tak kepala khamak 2 tik. Ni masalah. Daripada muda bodoh siapa kemampu masuk dalam lubang kubur, tak reti benda makna istinja, tak reti sifat-sifat Allah, tak tahu nak beza mana istijma, hak mana istinja, tak reti nak beza benda hakikat tayammum yang sebenar, yang membatalkan wuduk selerak tabuk habis. Baca Yasin macam anjing lekat tulang. Tak apa. Tokek kedai boh. Jangan gitu. Tuhan beri masa kepada kita. Time nega tak ada masalah. Bukan takut umum jadi kaya. Main misuk tengah garik. Nak tulis situ ditutup. Malam ini ada kuliah. Buka pukul 9.30 balik. Nak mari tamu mari sudah tulis situ. Tak berani tulis itu, takkan pasal. Ada tak orang jadi muslim pasal dia berhenti kedai nega masa garik? Ada tak? Tak ada jadi basah. Jadi basah tu nak kaya derah. Faham? Nak untung lagi. Nak untung lagi. Hari tu molek berhenti. Pukul 6.30 berhenti lah. Basuh tangan, basuh kuali apa semua. Kat pukul 8 sampai surau. Okey lagi dah kau dengar saru jalan. Saya kata dah main malang abah. Mu tutup 6.30. Bela-bela mu buat malang pula. Masukkan panas bah. Cak kuih tiaw. Buat malang pula. Bubuh api ni pulih ni lah tak perlu kedai. Wak mi goreng, wak mi sup, kailang ikan masing, baby kailang, tuk kailang. Mubuh gitu. Dah kalau siang sekarang ni mu dapat untung bersih dah 3-4 ribu dah. Kalau mu buka masukkan malang pula. Ada 5-6 ribu bersih pada mu, takkan mu nak pakai viva sama. Setan cocok. Wajar pula. Kita pun masuk kacung lalu. Ada apa-apa hai ala salah. Lambung cak kuih tiaw berbau jatuh atas mi. Ambil kuali likut botang muka. Allahu Rabbi. Daripada muda barang-barang lanano zaman muda bawa banyak laku mampu gitu dalam kedai. Bila nak mati kerah cari orang surah, cari Tok Imam, cari sejik minta baca teleking. Apa? Tokek kedai mati dah malam. Apa mati? Sembang atas kuali, ngatuk mata. Angun habis muka-muka tokek. Dah tu kan panggil Tok Imam dah ada dia mari surah kan? Dah panggil Tok Imam dia nak panggil dia. Gerak nak. Ambil kuali lah, buat pergi kubur. Likut situ. Kata dia bukan kata nak kata kau orang biar reti bahasa.
Nah, amu bapak ulama dah tak apa lah, tak mau mari dengar pun. Nah, reti bahasa dah. Ni sama bodoh dengan kubah bala. Tak reti benda lagi. Cari piti siang tu hang mari cari piti. Jangan garip berhenti kejap. Kalau ada orang ngajar, tunggu. Kalau ada orang ngajar, semayang 15 minit. Cik jalan kita jumpa banyak dah kedai. Kedai besar. Ditulis berhenti 15 minit masa maghrib. Ada apa? Ada orang duduk dalam kedai dengung itu. Air dah buat 15 minit berhenti. Faham? Dia lama-lama orang pun faham. Kedai ni 15 minit berhenti masa garip. Nah, ni dok layang sama. Balik orang kira biti tau. Kira utuh. Dah tutup pukul 12. Basuh tangan, basuh kuali, apa semua simpan barang dalam peti mana, pukul 2 pada rumah. Bilang piti. Nampak? Pukul 3 bangun pula. Takut cicak barang piti. Kira mula. Nah, mampu dalam piti gitu. Orang lain barang ilmu, kita barang jahil, tak tahu ke benda. Tua masuk dalam kubur macam tanah tikus, tanah bewok, tanah kucing mampu. Kucing tak reti akidah, tanah reti juga akidah. Nah, bewok mampu tak reti alik betul, tokai kedai tak reti juga alik betul. Nah,